Kita hubung dalam pengajian kita. Ada apa-apa nak tanya lagi boleh? Nah. Sini kita masuk dalam kitab Muflis lagi. Bank gerak. Niaga-niaga bank gerak. Maka niaga-niaga bank gerak ni harta kena hajar. Apa hajar? Kena sekat. Nah, kalau kita ni qadi, mufti ataupun kita punya majlis buat keputusan, orang ni dia nak pandai-pandai dengan harta dia tak boleh dah. Kena hakim bercara. Sekarang ni ada tak hakim bercara? Tak ada. Tapi ada gueng ataupun mahkamah. Dia akan ambil nama kita. Orang ni berhutang banyak, maka nak bayar tak boleh. Maka gueng orang akan adu di mahkamah. Bila adu di mahkamah, maka hakim akan hantar surat sampai kita panggil kita pergi naik san. Kita ni diisytihar sebagai muflis benggerak. Bila kata benggerak, maka dia akan aturkan segala-gala harta kita, dia susun. Tapi dalam Islam sebenarnya dia ada juga, iaitu qadi. Orang yang bercara tentang masalah harta kita. Kalau tempat kita ni orang panggil tu email lah. Lepas tu lagu mana masalahnya sini, kalaulah orang ni dah sampai pada banyak cerita dah kita lalui, kita lepas dah. Sini Abu nak baca sikit. Su'ilah radhiyallahu adakah berdosa orang yang kena habas sebab meninggalkan sembahyang Jumaat? Orang ni dia kena benggerak, kena sekat motor. Motor kena apa? Motor ni kena lelang, bayar hutang orang tu. Mulut pandai butai sangat. Sampai nak bayar tak boleh. Hari ni mu ada apa? Tali tangan, tali tekak, habis. Ambil habis. Cicing, apa saja, sarang burung. Buat daripada apa? Tanduk. Jual. Habis semua dicara oleh orang yang bertanggungjawab untuk uruskan orang benggerak ni tadi. Kemudian dia kata, lah, lepas tu sampai aku nak pergi sejik, nak naik motor tak ada ni, aku tak lagi pergi sejik. Adalah. Dia ni pun nak ke mana ni? Masalah dia nak pergi sejik, nak gunakan apa lagi? Tak boleh ke? Sekat ke? Dan jemaah, sembahyang berjemaah atau tiada. Jadi bila kata sekat tu sampai kepada nak pergi sejik pun sekat juga ke? Gitu lalu lah. Maka dia jawab, tiada berdosa atas mereka ia meninggalkan sembahyang Jumaat. Dia kata ni, adakah berdosa orang yang kena habas sebab meninggalkan sembahyang Jumaat? Dia nak pergi tak boleh. Kenderaan dia tak ada. Contoh kata orang ni, orang panggil fardu takdir dalam masalah. Orang ni dia nak pergi masjid, contoh kata boleh, tapi dia kena naik motor. Sebab apa? Sebab kaki dia cedera. Kalau dia jalan jauh, contoh kata orang takut nak sampai lagi, orang sudah Jumaat baru dia sampai, contoh kata. Lepas tu lagu mana? Kalau ambil habis dia punya harta ni tadi, dia tak lagi sembahyang lah. Maka di sini tak berdosa atas mereka yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Tak apa. Kerana satu hukum telah jatuh pada diri dia, iaitu hukum hajar, iaitu sekat, habas. Sekat segala-galanya, sekat dah menyebabkan dia jadi susah. Nak ajar dia supaya mukhabal katik mu menyusahkan orang. Duk butai-butai tak boleh bayar. Orang mu hari minta hutang, mari nak butai, orang ni fikir 2-3 kali, fikir 3-4 kali. Tapi kerana kesian kat mu dia win. Tapi bila mana mu ada harta, mu nak bayar, mu tak bayar. Jadi hakim ataupun qadi buat keputusan dengan agama kita syariat. Jadi orang-orang baik ni tak apa, dilepaskan, tak kena, tak adalah berdosa. Dan harus bagi qadi menegahkan orang yang kena habas itu daripada keduanya. Tak apa. Jangan kacai-kacai lagi tak sah. Tak kena lagi dah. Tu qadi. Jika menghukumkan oleh muslih, orang yang kebaikan,
Dan daripada mengambil kesukaan dengan isterinya. Kalau dia kena habas, maka dia ni kena pecek dah. Dengan isteri dia kena pecek. Maka dia kena pecek. Kerana kalau dia duk, maka dia kena cari duit nak sara isteri dia pula. Butai pula orang. Maka kena pecek. Maka daripada situ, qadi ni kena sekat. Dan daripada duduk berkhabar-khabar dengan asdaqahnya sidik dengan saing-saing nak pergi buah kedai kopi, tak leh. Tak leh weh. Nak bersedak-sedak mu tak leh. Tetapi janganlah ditegahkan orang yang masuk kepadanya. Orang nak pergi ziarah tak apa. Tak apa. Kita tak lari. Kerana hajat. Dan jika dihabaskan perempuan, jika dengan izin suaminya sekalipun, orang panggil dia ni kena sekat, tapi isteri nak pergi ziarah, tak apa. Jangan duk lari. Nescaya gugur nafkahnya selama masanya. Kalaulah dia ni ada tanggungjawab dengan isteri, dia kena habas, maka dia tak bayar nafkah zahir kepada isteri dan batin, kerana dia kena duk suku, maka tak apa. Dalam Islam tak apa. Dan jika sabit dengan bayyinah sekalipun, dengan sumpah sekalipun, dengan saksi sekalipun, dan jangan ditegar daripadanya menyusukan anak. Kalaulah orang ni perempuan, dia ni benggerak, maka kena asing sungguh ke mana dia ni sampai nak menyusu anak tak boleh. Dah nyusu anak ni dibolehkan. Dalam Islam, kalau dia masuk gok sekalipun, kena ambil anak ni biar dia susu dalam gok. Dan apabila kedatangan gila dan sakit orang yang kena habas itu, keluarkan dia jika ketiadaan orang yang memeliharakan dia. Kalaulah kena sekak, kemudian kena asingkan dia, tiba-tiba mari gila. Gila lepas lah weh, tak ada buat apa. Kalau dia buat gila tak boleh gila sungguh, lepas lah, tak ada manfaat kita go orang gila. Supaya kalau lompat igat orang. Igat apa? Orang gila. Orang panggil dadu gila. Dia tak kena igat lah pasal orang gila. Dia kena hantar tu tempat orang gila tu lah. Kemudian kata satu lagi, sikit lagi. Silalah daripada apabila seorang menjual akan seorang dan belum lagi dibayar. Aku jual, aku beli, tapi tak bayar duit lagi. Harga mabeknya. Kemudian dia hajar orang mari, dadu mari. Dia ni sebenarnya orang benggerak dah ni. Hari ni istihar benggerak dah. Kena igat. Lah ni dia ambil barang kita dah. Contoh kata dia pergi beli cicing kita. Dia ambil dah cicing kita. Dia tak bayar lagi. Dia ni kena istihar kata muflis, benggerak dah ni. Kemudian dia hajar atas yang membeli tadi, orang saat ni dengan sebab muflis tadilah. Adakah harus baik memfasah akan jualnya? Kalau gitu tak boleh. Mu tak boleh beli lah barang aku, mu benggerak dah. Orang jual ni tadi. Haruskah harus baik mempasahkan jualnya? Dah nampak klik. Dan apabila kembali mabeknya, kena hantar baliklah. Kalau